Dulu sini tembok kan, dari sini pergi sana. Sini tembok tu, daripada sana tu sampai ke ujung sana. So kawasan sebelah ni ada satu kawasan tanah yang macam terbiak lah. Jadi kita di jawatan kawasan masjid ni rasa macam kita patut buat sesuatu lah untuk lebarkan ni, sebab masa bulan Ramadan ke apa semua, kita selalu pakai tempat ni untuk buka puasa. Bila buat buka puasa, tempat tak cukup. Jadi bila kita dah buat benda ni, dah jadi besar dengan peruntukan yang diberi oleh YB Syarina, kita ingin mengucapkan terima kasih banyak lah, sebab ini dah betul-betul memudahkan untuk menggunakan tempat ni. Bukan sekadar bulan Ramadan, apa-apa aktiviti lain tu semua kita boleh buat. Bila YB bagi peruntukan tu, kami amat-amat terima kasih lah. Ya 100% dah siap. Nanti dia orang nak cuci balik bersih ni, kawasan ni, lepas tu kita boleh start gunakan lah.